Terima kasih Puan Ini Ketua. Walaupun hati kami ada dalam Dewan Rakyat, tapi kami terpaksa buat dedikan mahal sini juga untuk menyelesaikan urusan pada petang ini. Puan Ini Ketua, saya memohon untuk membawa satu usul berhubung isu keselamatan laluan motosikal di Lebuh Raya, khususnya di bawah penyeliaan Kementerian Kerja Raya dan syarikat konsesi seperti Plus Malaysia Berhad. Usul ini perlu diberi perhatian segera memandangkan penunggang motosikal merupakan kumpulan yang paling tinggi setakat pengetahuan saya yang terlibat dalam kematian di jalan raya. Yang pertama, selepas Plaza Tol Alustar Utara, penunggang motosikal menghadapi masalah apabila laluan khas motosikal telah disekat dengan penghadang simen konkrit, dipercayai diletakkan bagi menghalang kereta atau lori daripada berhenti di kawasan tersebut. Kesan tindakan ini, penunggang motosikal terpaksa memasuki semula laluan utama bersama kenderaan berat yang amat berisiko dan telah menyebabkan banyak situasi hampir berlakunya kemalangan. Saya ingin bertanya mengapa penghadang tersebut dipasang tanpa menyediakan laluan alternatif yang selamat, serta apakah tindakan serta-merta yang akan diambil bagi mengembalikan akses laluan motosikal seperti asal. Yang kedua, saya ingin menarik perhatian Dewan kepada isu kritikal di Lebuh Raya Utara Selatan, khususnya selepas tol Jalan Duta. Walaupun terdapat laluan motosikal sejurus selepas keluar tol Plaza Tol Jalan Duta, laluan tersebut menjadi tidak selamat untuk pengguna motosikal apabila dipenuhi halangan seperti kenderaan yang berhenti, yang parkir tidak teratur serta penyempitan laluan. Hal ini menyebabkan penunggang motosikal terpaksa memintas melalui kawasan stesen minyak Shell di bahagian kiri sebelum memasuki semula laluan utama untuk mendaki bukit. Situasi ini amat berbahaya kerana penunggang motosikal terpaksa bersaing dengan kenderaan lain yang keluar masuk ke stesen minyak tersebut. Mewujudkan risiko pertembungan yang tinggi, saya memohon penjelasan apakah tindakan pembetulan segera yang akan diambil oleh pihak kementerian dan pihak Plus. Yang ketiga, saya ingin mendapatkan maklumat mengenai kekerapan penyelenggaraan laluan motosikal di Lebuh Raya, termasuk rutin pembersihan, pembaikan lampu, turapan semula dan kerja-kerja keselamatan yang lain. Apakah jadual penyelenggaraan bulanan yang diguna pakai dan berapa kali ia dilaksanakan dalam tempoh sebulan? Dan yang keempat, saya ingin meminta penjelasan daripada pihak Kementerian Kerja Raya berkenaan jumlah keseluruhan laluan motosikal yang disediakan di semua Lebuh Raya di seluruh negara. Hal ini penting kerana penyediaan laluan khas motosikal merupakan komponen utama keselamatan infrastruktur, namun setakat ini tiada angka rasmi yang dimaklumkan kepada Parlimen. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Berjalan-jalan berbatu-batu ke sana sini melihat maya kepada ucapan nombor 1, dengarkan ini jawapannya. Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Alustar. Soalan nombor 1, Plaza Tol Alustar Utara. Untuk makluman Yang Berhormat, laluan motosikal di susur keluar Plaza Tol Alustar Utara masih dikekalkan dan beroperasi seperti biasa serta tiada penutupan dilakukan. Untuk memastikan kelancaran pergerakan kenderaan, tindakan melebarkan laluan selepas Plaza Tol sehingga ke persimpangan lampu isyarat telah dilaksanakan. Kerja melebarkan laluan 2 lorong sedia ada menjadi 3 lorong telah disiapkan pada 6 Ogos 2025 supaya aliran trafik lebih lancar dan teratur. Sudah siap, Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, penghadang konkrit New Jersey Barrier NJB yang diletakkan di bahu jalan selepas Plaza Tol Alustar adalah bertujuan untuk menghalang tindakan segelintir pengguna yang berhenti atau meninggalkan kenderaan di kawasan berkenaan, sekaligus menimbulkan risiko keselamatan pada pengguna Lebuh Raya termasuk penunggang motosikal. Pelaksanaan ini juga telah mengambil kira nasihat daripada pihak polis. Papan tanda dilarang meletak kenderaan juga telah dipasang di lokasi berkenaan. Soalan nombor 2, laluan motosikal di Plaza Tol Jalan Duta dan isu pertembungan trafik. Sebagaimana yang dihadapi di Plaza Tol Alustar, terdapat segelintir pemandu yang meletakkan kenderaan di bahu jalan berdekatan dengan stesen minyak Shell selepas Plaza Tol Jalan Duta walaupun tidak dibenarkan untuk berbuat demikian. Pada masa ini, terdapat papan tanda dilarang meletak kenderaan telah sedia ada dipasang di lokasi berkenaan. Untuk meningkatkan aspek keselamatan penunggang motosikal, beberapa tindakan penambahbaikan telah dilaksanakan bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan akibat pertembungan antara motosikal dan kenderaan lain.
Perkara yang dibuat, pertama, penandaan semula garisan jalan di laluan motosikal. Kedua, memasang lane block yang turut dilengkapi flexible post untuk mengasingkan laluan motosikal dan kenderaan lain sehingga sebelum susur masuk ke stesen minyak Shell. Yang ketiga, memasang speed hump dan penandaan rumble strip di laluan motosikal bagi mengurangkan kelajuan motosikal semasa menggunakan laluan itu. Yang keempat, memasang flashing amber light di laluan motosikal bagi meningkatkan kesedaran penunggang motosikal. Yang kelima, bekerjasama dan meningkatkan aktiviti penguatkuasaan bersama pihak polis. Selain itu, pihak syarikat konsesi turut menanda semula garisan tepi jalan sedia ada di kawasan yang terlibat daripada warna putih tukar pada warna kuning. Dah siap pun, ya, bagi meningkatkan kesedaran pada pengguna lebuh raya mengenai larangan meletak kenderaan di bahu jalan selain daripada papan tanda larangan yang telah dipasang. Jadi kita dah letak line warna kuning. Nombor 3, yang berhormat, pelaksanaan kerja penyelenggaraan lorong khas motosikal. Pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan ini seperti pembersihan, pemotongan rumput dilaksanakan secara rutin mengikut jadual kerja yang ditetapkan. Pemeriksaan secara visual juga dilaksanakan terhadap keadaan aset-aset lain seperti turapan jalan, lampu jalan, garisan jalan bagi memastikan aset berkenaan dalam keadaan baik dan selamat kepada penunggang motosikal. Kerja-kerja penyelenggaraan berkala seperti pembaikan terhadap kerosakan yang dikenal pasti semasa akan dilaksanakan mengikut tempoh tindak balas yang telah ditetapkan. Syarikat konsesi turut dikehendaki untuk mengemukakan laporan pemeriksaan khas lorong motosikal kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM setiap 4 bulan yang bertujuan untuk memastikan lorong motosikal diselenggara dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, maklumat lorong khas motosikal di Lebuh Raya. Panjang keseluruhan lorong khas motosikal yang terdapat di Lebuh Raya adalah 184.56 km. Selain itu, terdapat laluan motosikal yang disediakan di setiap plaza tol bagi mengasingkan motosikal dan kenderaan yang melakukan transaksi bayaran tol di plaza tol berkenaan. Senarai Lebuh Raya yang menyediakan lorong khas motosikal di sepanjang Lebuh Raya adalah seperti berikut. E5, Lebuh Raya Shah Alam Kesas, panjang lorong khas motosikal 64.7 km kedua-dua arah. E15, Lebuh Raya Butterworth Kulim, panjang lorong khas motosikal 30 km kedua-dua arah. E28, ini expressway, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, panjang lorong khas motosikal 39.2 km kedua-dua arah. E35, Lebuh Raya Koridor Gatri, panjang lorong khas motosikal 43.6 km kedua-dua arah. Manakala di Lebuh Raya berikut, lorong khas motosikal disediakan di jajaran tertentu di Lebuh Raya berkenaan. E13, Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, panjang lorong khas motosikal 4.36 km. E23, Lebuh Raya Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sprint, panjang lorong khas motosikal 27 km, interfacing dengan Lebuh Raya Persekutuan. Sekian, terima kasih. Saya tengah mengundi persilakan. agaknya, Tuan Yang Betul. Jadi tak perlu soalan tambahan kalau mengundi. Saya persilakan Yang Berhormat Al-Ustaz untuk mengajukan pertanyaan. Saya pun nak masuk mengundi juga, Muhammad. Tapi ada soalan. Lala dapat peluang nak tanya soalan juga lah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas maklumat yang diberikan. Tadi Yang Berhormat Menteri maklum, Yang Berhormat Timbalan Menteri maklum ada laluan motosikal disediakan di setiap plaza tol. Tapi isu yang Berhormat Timbalan Menteri, laluan motosikal di setiap laluan keluar plaza tol ni dia berbeza-beza. Ada yang dia lalu di tepi plaza tol itu, ada yang lalu di tepi tepi yang paling tepi sekali, saya nak guna istilah di tepi parit tu lah. Dia kena lalu di tepi tandas apa semua tu. Pada saya yang itu lebih selamat Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana dia tidak terus masuk ke laluan utama. Dia akan bersurai sebelum plaza tol, dia ambil side tepi, kemudian dia terus sehinggalah dia agak selamat. Berbanding yang lalu di tepi betul-betul palang plaza tol itu pada saya cadangkan kerajaan kaji balik, dan yang mana yang lalu tepi plaza tol yang palang itu dia lalu sebelum di tepi kompleks tol yang dibina itu lebih selamat cadangan saya. Dan yang kedua, soalan yang akhir lah,
Tadi disebut di Jambatan Sultan Abdul Halim Pulau Pinang itu ada laluan motosikal khusus. Bagaimana pula dengan Jambatan Pertama Pulau Pinang? Saya pernah menjadi pengguna di situ dan tidak ada laluan motosikal. Saya cadangkan kerajaan bina laluan untuk motosikal di Jambatan Pertama Pulau Pinang kerana itu kritikal dan kerap berlaku kemalangan berkaitan motosikal dan penunggang motosikal itu tercampak jatuh dalam laut. Itu banyak kali berlaku semasa saya masih ada di Pulau Pinang sebelum ni. Apa jawapan yang Yang Berhormat? Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Yang Berhormat Alustar, Yang Berhormat penunggang motosikal. Saya penunggang juga, tapi motor yang kecil di kawasan kampung, tidak melalui lebuh raya. Saya baru sahaja daripada Pontian sebentar tadi pukul 9 suku melalui lebuh raya Utara Selatan, pergi dan sempat ada satu majlis pukul 12 suku perpisahan TKSU di Kementerian Kerja Raya. Kemudian tadi masuk. Apa yang saya maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa saya adalah pengguna lebuh raya Tegar. Pergi balik lalu ke Pontian, patah balik KL. Saya memahami apa yang Berhormat sebut. Kadang-kadang saya memotong motosikal, kesian melihat mereka, ya. Kadang-kadang lorong laluan kecemasan digunakan, motosikal tidak dapat lalu di situ untuk lebih selamat. Walaupun laluan kecemasan bukan laluan khas motosikal, tetapi oleh kerana ada laluan motosikal, ada laluan emergency itu, ia boleh juga digunakan oleh motosikal. Jadi saya akan bincang dengan LLM, ya, dan pelbagai LLM ada di belakang saya ini. Apa yang Berhormat cadang itu supaya betul-betul tidak di sebelah Plaza Tol untuk laluan motosikal, tetapi hendaklah berpusing sedikit, ya. Kalau ada tapak, dia sebenarnya apabila tapak itu yang penting. Kalau tapak itu ada, maka kita akan berpusing sedikit lah. Tapi kalau tapak itu tidak ada, jadi satu hal. Dan okey. Itu jawapan pegawai, tak apalah. Jambatan Pulau Pinang ada usaha itu untuk laluan jambatan kedua. Saya baru ni ada pergi ke jambatan kedua. Saya naik motosikal di jambatan kedua. Orang lain menyeberang dengan berlari. Kita ada majlis larian, ya. Larian jambatan. Larian apa nama? Cultural night run. Yalah, orang-orang muda dia berlari lah. Saya tak adalah muda sangat lagi. Maka saya naik motosikal mengikut laluan motosikal. Dan saya tahu kaedah itu agak amat selamat lah. Tetapi tidak ada di jambatan Pulau Pinang yang mula-mula tu, jambatan nombor 1 tak ada. Tetapi untuk masa depan, apabila kita melihat apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini, apabila kita tidak akan lagi menggunakan Plaza Tol selepas ini, maka perkara yang ditimbul oleh Yang Berhormat tu tak timbul lagi, tapi tak tahu bila lah. Apabila kita mengguna yang tanpa Plaza Tol itu, ya. Apa nama dia tu? Multi Lane Fast Flow, MLFF. Lepas tu tak ada dah Plaza Tol. Dia cuma ada gantry yang boleh ada sistem yang tertentu. Kemudian di Pulau Pinang tu pula, Perdana Menteri baru mengumum bahawa LRT akan dibawa ke seberang perai. Bererti akan ada satu lagi alternatif kepada pengguna pulau dan seberang perai. Mereka boleh juga menggunakan LRT. Jadi pada masa hadapan ada dua perkara itulah untuk jadi ingatan kita lah. Ia mungkin berita baik jugalah kepada penunggang motosikal, kerana ada 3 jenis laluan dah. Jambatan pertama, jambatan kedua dan juga LRT. Terowong saya tak nak sebut, tak tahu jadi ke tak. Itu Yang Berhormat. Saya kira kita kena masuk kembali melihat apa yang berada dalam. Terima kasih, Speaker.